Sahabat-sahabat perasan tak? Dalam minggu ini, kita akan nampak ada sahabat yang berbangsa Cina yang akan menjarahi kubur. Tapi, kenapa? Sebenarnya ini ada disebabkan dalam kalender Cina ada satu perayaan yang kita panggil sebagai perayaan Qingming. Ataupun ada orang panggil sebagai hari melawat kubur. Tapi terjemahan ini tak begitu tepat sebab perkataan Qingming langsung tiada kaitan dengan kubur. Perkataan Qingming sebenarnya adalah satu nama dalam kalender Cina. Dan benda ni kita kena lihat kepada sejarah masyarakat Cina di mana kita tahu masyarakat Cina pada zaman dahulu mereka hidup berdasarkan pertanian. Jadi adalah sangat penting untuk dalam kalender mereka meletakkan musim-musim yang berkaitan dengan pertanian. Jadi dalam kalender Cina ia dibahagikan kepada 24 musim. Dan Qingming adalah musim ke-5 dalam kalender Cina. Dan musim kelima ni jatuh pada musim bunga juga dan kebiasaannya akan jatuh pada 4, 5 ataupun 6 April setiap tahun. Dan tahun ni jatuh pada 5 April iaitu pada hari Ahad ini adalah perayaan Qingming. Tapi untuk perayaan ini dia tak semestinya pada hari itu saja mereka sambut, tapi mereka akan buat sama ada seminggu sebelum dah mula ataupun seminggu selepas pun tiada masalah. Jadi apa yang masyarakat Cina buat sewaktu perayaan Qingming ini? Antara adat dan budaya yang biasa masyarakat Cina akan buat adalah mereka akan menjarahi kubur, mereka akan bersihkan kubur dan juga mengadakan upacara sembahyang untuk nenek moyang mereka di mana mereka meletakkan makanan, mereka membakar kertas sembahyang. So itu antara adat dalam perayaan Qingming. Dan benda ni sebenarnya kata kita lihat, ia ada kaitan dengan nilai masyarakat Cina di mana mereka sangat mementingkan satu nilai iaitu taat dan juga berbakti kepada ibu bapa dan juga orang-orang tua. Jadi walaupun mungkin ibu bapa mereka ataupun nenek moyang mereka dah meninggal dunia, tapi sebagai tanda taat dan berbakti kepada mereka, jadi masyarakat Cina mereka akan menjarahi kubur nenek moyang dan juga mengadakan upacara sembahyang, terutamanya ketika perayaan Qingming ini. Jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat lain untuk kita sama-sama fahami adat dan kepercayaan masyarakat Cina.